dan selamat datang semua. Pernah tak anda terfikir baju Melayu yang selalu kita nampak dan pakai, lebih-lebih lagi waktu Hari Raya, sebenarnya menyimpan 1001 rahsia dan falsafah? Ya, ia bukan setakat sehelai pakaian, tapi sebenarnya satu cerminan identiti, adab dan akal budi orang Melayu. Jadi, persoalannya, apa sebenarnya rahsia yang tersembunyi di sebalik setiap lipatan kain, setiap butang yang disemat dan setiap aksesori yang dipadankan tu? Jom kita rungkai sama-sama dalam kupasan kali ini. Kalau kita nak tahu, sejarah busana ini sebenarnya membawa kita jauh ke belakang, ke zaman kegemilangan Empayar Melaka, lebih 700 tahun yang lalu tau. Dikatakan busana ini mula diperkenalkan semasa zaman pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Sejak dari itu, ia terus berkembang, tapi falsafahnya tetap sama. Baiklah, untuk kupasan kita kali ni, kita akan mulakan dengan makna di sebalik samping. Kemudian, kita akan dalami pula falsafah saku dan butang, lihat simbolisme, aksesori dan penutup kepala, fahamkan konsep 3 lapisan adab, dan akhir sekali, kita simpulkan macam mana semua ini menonjolkan jati diri bangsa. Okey, jom kita mulakan dengan komponen pertama yang paling jelas kelihatan, iaitu samping. Ia bukan sekadar hiasan di pinggang ya, tapi membawa makna yang sangat mendalam tentang maruah dan darjat. Secara asasnya, pemakaian samping ni adalah lambang kesungguhan si pemakai untuk menjaga maruahnya. Ia jadi macam satu peringatan untuk diri sendiri, untuk sentiasa pelihara aurat daripada pandangan orang dan pada masa yang sama untuk mengawal hawa nafsu. Dalam kan maksud dia? Nah, yang ini sangat menarik. Cara samping dipakai pun sebenarnya ada bahasa tersirat. Ia boleh menunjukkan status sosial si pemakai. Kalau anda nampak samping dipakai di atas paras lutut, itu tandanya si pemakai masih bujang. Tapi kalau labuhnya melepasi paras lutut, ia membawa maksud yang si dia sudah pun berkahwin. Seterusnya, mari kita beralih ke perincian yang lebih halus, iaitu pada saku dan butang. Mungkin nampak macam perkara kecil kan? Tapi sebenarnya, di sinilah letaknya cerminan akidah dan keimanan seseorang dalam falsafah busana Melayu. Baju Melayu tradisional selalunya ada 3 saku dan ketiga-tiga saku ni bukan direka tanpa sebab. Setiap satunya mewakili tonggak utama dalam agama. Saku pertama melambangkan akidah iaitu kepercayaan kita pada Tuhan. Yang kedua Islam iaitu kepatuhan pada ajarannya. Dan yang ketiga ihsan iaitu kesempurnaan dalam setiap amalan. Okey, dari saku kita tengok pula pada butang. Macam saku tadi, bilangan butang pada baju Melayu terutamanya pada rekaan cekak musang bukanlah satu kebetulan. Setiap jumlah butang tu ada makna yang tersendiri. Contohnya, kalau baju tu ada 1 butang saja, ia melambangkan tauhid, iaitu keesaan Allah. Kalau ada 5 butang pula, ia merujuk kepada 5 rukun Islam. Manakala, rekaan dengan 7 butang adalah simbolik kepada 7 lapisan langit dan bumi, yang lazimnya dipakai oleh golongan bangsawan zaman dahulu. Baiklah, selain struktur baju itu sendiri, hiasan luaran seperti aksesori dan penutup kepala pun memainkan peranan yang sangat penting. Ia melambangkan status dan juga ketaatan seseorang. Kita ambil contoh aksesori seperti kerongsang. Secara tradisinya, hiasan ini digunakan untuk menandakan status sosial si pemakai. Selalunya, ia dipakai oleh golongan istana atau kerabat diraja untuk menunjukkan darjat mereka yang berbeza daripada rakyat biasa. Bagi penutup kepala pula, ia dipakai sebagai tanda kesopanan dan ketaatan kepada ajaran agama. Fungsinya adalah untuk melindungi bahagian kepala dan melitupi hingga ke paras dada, sekaligus menyempurnakan lagi adab dalam berpakaian. Sekarang, kita dah sampai ke satu konsep yang menjadi tunjang kepada keseluruhan falsafah ini. Ia dikenali sebagai 3 lapisan adab berpakaian yang merupakan asas kesopanan yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Melayu. Lapisan yang pertama ialah kain sarung. Ia berfungsi sebagai lapisan asas untuk menutupi aurat utama, iaitu dari bahagian pinggang sehinggalah ke buku lali. Ia memastikan bahagian penting tubuh sentiasa terpelihara. Lapisan kedua pula ialah baju yang direka longgar dan labuh. Rekaannya sengaja dibuat begitu supaya tidak menampakkan bentuk badan, dengan labuhnya sampai ke paras lutut atau betis. Semua ini adalah untuk memastikan kesopanan si pemakai sentiasa terjaga. Dan yang terakhir, lapisan ketiga, ialah kain dagang luar atau samping yang kita dah bincangkan tadi. Ia adalah lapisan pelengkap yang diikat kemas di pinggang.
Bila dah lengkap ketiga-tiga lapisan ni, barulah penampilan itu dianggap sempurna, sopan dan tertib. Jadi, nampak tak macam mana setiap komponen ini saling melengkapi antara satu sama lain? Daripada samping, saku, butang, hinggalah kepada 3 lapisan adab, semuanya ditenun menjadi satu falsafah hidup yang boleh dipakai dan diamalkan. Maka, bolehlah kita simpulkan bahawa busana Melayu ini jauh lebih hebat daripada sekadar helaian kain. Sebaliknya, ia adalah sebuah falsafah yang hidup yang ditenun dengan begitu indah bersama nilai-nilai akal budi dan kebijaksanaan warisan nenek moyang kita. Sebagai penutup, saya ingin tinggalkan anda semua dengan satu persoalan untuk kita renungkan bersama. Dalam dunia moden yang serba laju hari ini, bagaimanakah cara terbaik untuk kita semua, terutamanya generasi muda, bukan sahaja sekadar memakai baju Melayu, tetapi juga benar-benar menghayati dan mengamalkan falsafah murni di sebaliknya? Fikir-fikirkanlah. Bila di Palu gendang